Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Wadah Amau Audio, so welcome back to my YouTube channel guys. Okay gang, so untuk konten kali ni adalah berkenaan dia sebenarnya kesinambungan konten sebelum ni, iaitu sebelum ni kan awak ada tukar lampu, lampu besar ni, main lampu malam, dan juga kita ada tambah lampu mini projector. Mini projector kiri dan juga kanan lah. Okay, yang tu dan juga yang ini. So total ada 4 lampu lah. Okay, so sebelum ni awak tak ada test lah apa benda semua kan. So lagi satu, benda ni awak tak ada tunjuk sebelum kita tukar lampu, sebab kan ada tahu lupa. Tapi kira untuk konten kali ni awak nak share dengan korang. Okay, lampu, kalau kita buka lampu fog lamp dan lampu atas macam mana. So mari kita try. So konten ni kali ni simple je, but it's okay. So macam biasa, subscribe je gratis. Mantap. Let's go. Geng, so kereta pun dah start. So jom kita buka lampu yang awak nak share ni. Alright. Okay geng, so sekarang ni ada macam biasalah lampu. So ni adalah lampu kecil. Okay, dan yang ni adalah lampu fog lamp. Okay, so fog lamp boleh off, on. Okay, so macam ni. Sekarang tengah on fog lamp tau. Yang ni bukan lampu atas tau. Ini adalah lampu fog lamp. Kalau awak off fog lamp, dia jadi macam ni. Ni kalau awak on fog lamp, dia jadi macam ni. Okay, kalau off. Okay, kalau buka lampu depan, lampu yang besar tu, lampu malam, dia ni. Ni kalau off, lampu malam. Ni kalau on. Okay, sekarang ni awak off dulu. Awak buka lampu fog lamp. So lampu fog lamp ni, sebenarnya lampu ni awak connectkan dengan lampu ni. Senang kata, LED projector ni yang kita baru pasang ni, awak connectkan dengan fog lamp. So kalau korang nampak kaki awak ni terang so ni belum buka lagi lampu malam tau, tapi dia punya cerah dia dah macam ni dah. Nampak tu. Okay guys, sekarang ni kita buka lampu malam pula. Senang kata lampu besar, lampu malam lah. Okay, ni awak off fog lamp, ni awak on lampu malam yang kita dah tukar LED. Nampak tu. Okay, so macam ni lah kejadian dia. Okay, so sekarang ni apa jadi kalau kita buka dua-dua, lampu fog lamp dan juga lampu main malam. So dia jadi macam tu. Memang double, triple terang lah. Right? Tada, dia jadi macam ni guys. Saya macam ni adalah favourite awak, lagi awak minat lah kalau macam ni. Okay, nampak? So macam ni lagi kau best gila lah. Okay, so macam ni lah dia. So sekarang ni jom kita try. Alang-alang tahu ada nak pergi mamak dia beli makanan. Kita test sekali lampu ni. So let's go. Sekarang ni awak berada di tempat yang memang sangat gelap tiada lampu langsung kecuali yang seberang sana lah. So kiranya kita di tepi highway, dekat area rumah awak jugalah. Okay, so sekarang ni awak off lampu. Okay, ni memang tak on langsung tau, tapi awak on sikit lah lampu kecil. Okay, so sekarang ni awak buka lampu fog lamp. So kita buka lampu fog lamp tanpa lampu atas. So let's go guys. So ini adalah lampu fog lamp yang awak gandingkan dengan LED projector yang kita buat di Fancy Audio. Okay, so sekarang ni awak pula off lampu fog lamp, awak buka lampu atas. So inilah dia, lampu atas. So macam mana kalau kita buka lampu fog lamp dan juga lampu atas sekali. Okay geng, so sekarang ni awak buka lampu fog lamp dan juga lampu atas. Ni lampu malam lah. So sekarang ni kita buka lampu fog lamp sekali. So dia akan jadi macam tu. Awak off fog lamp, awak on balik. Sekarang ni awak off lampu atas, dia jadi macam ni. Tapi kalau awak on lampu atas dan juga fog lamp, so dia akan jadi macam ni guys. So minta maaf guys, seberang tu ada motor rasanya. So rasanya ini saja guys. So rasanya let's go, kita try jalan pula. Okay gang, so sekarang ni awak on lampu fog lamp dengan lampu atas. So kejadian dia macam ni lah. Kita nak menghala ke ada tempat awak dan nak pergi mamak. Okay, sekarang ni awak buka lampu fog lamp dengan lampu atas tau. So kita nampak ke arah bertentangan ada banyak kereta. Sekarang ni pun masih awal lagi malam, so ada yang mungkin baru balik kerja. So alang-alang kita test macam mana guys. Sebenarnya benda ni awak dah test. Kalau awak cerita korang mesti terkejut. Sebenarnya awak dah sebulan lebih lah, almost 2 bulan lah. Sebulan lebih.
So sebenarnya awak dah test sebelum kita nak buat konten, sebabkan awak tak nak benda tu macam kita rakar buat konten tapi kita tak test. Waktu kita nak buat konten baru nak test. Ada beberapa benda yang kita boleh test dan buat konten sekali. Ada benda yang kita kena test dulu baru buat konten. Macam contoh lampu ni kena test dulu baru buat konten. Kalau nampak ni adalah jalan yang agak sempit juga. Inilah jalan yang selalu lalu dan kita boleh nampak kan arah bertentangan. Okay, so tamat sudah. Jom kita try lagi. Okay gang, so sekarang ni kita try lagi. Okay, ni memang buka fog lamp dengan lampu atas sekali. So kalau off lampu fog lamp ada macam ni. Kalau buka fog lamp macam ni. Kalau off lampu atas ada macam ni. Ni fog lamp buka. Tapi kalau kita on lampu atas dan fog lamp ada akan jadi macam ni. Dia ada high beam juga tau. Cuma ni high beam ni tak nak try atas jalan lah, sebab dia banyak kereta kan. Okay, lagi nampak tu arah bertentangan. Okay, kita try lagi. Tengok ada tak yang bagi high beam. So alhamdulillah memang tak ada lah. Dan ni pun aku dah try sebelum kita buat konten macam tadi aku bagi tahu. So tu ada satu kereta lagi nampak tu daripada arah bertentangan. 2 biji tengok. Sambil-sambil aku cerita lah. Tadi aku sambung balik kan. Okay, so sebenarnya benda ni aku dah try and alhamdulillah lah. So far aku jujur lah, kalau aku tipu benda ni, aku sendiri yang tanggung kesalahan yang aku buat lah. Okay, so far aku test, aku tak pernah kena high beam lagi. Aku set up macam sekarang ni lah. Fog lamp, buka fog lamp, pasal ada LED projector mini tu, dan juga lampu malam. Okay, sebenarnya setup ni adalah sebenarnya kalau korang tak pandai setup tune, memang sebenarnya salah dan lampu ni agak silau. Tapi jangan risau, sebab kan kita ada fancy audio. So diorang lah yang tolong set up kan supaya tidak silau. Kalau nampak ni kan, nampak ada banyak kereta tu. Nampak tu. Kita kat roundabout. Okay, so nampak, so far alhamdulillah lah. Tak pernah kena lagi lah. Sebab dia yang penting tune lampu ni tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah kan. Itu yang penting. Okay guys, so macam ni lah looks dia. Cuma kita ada kawan situ, penjaga kawasan geng. So kita berada di Alam Impian. So ni lah lampu dia. Sekejap aku try gelapkan sikit. Okay, so macam ni lah dia. Jom kita try last. So aku nak tunjuk lampu high beam macam mana kan. So ni last lah, part yang terakhir. So jom kita try high beam. So macam tu lah lampu high beam dia. So sekejap balik kita try lagi. Okay, jom kita try. So jom kita off lampu malam, kita high beam. So kita off fog lamp, kita on lampu malam, high beam. So ni aku keluar apa nama panel ni. So kita try buka lampu malam, buka fog lamp, so kita try high beam. Dan kita off lampu fog lamp, kita on lampu malam, kita try high beam. Nampak? So dia memang terang lah. Sebenarnya fog lamp tu pun dia adalah boleh high beam juga. Dia boleh low beam, dia boleh high beam. Guys, so sekarang ni kita dah jalan dua balik tempat awak lah. So kalau kita tengok kat sini, ni jalan kampung awak. So kita tengok kat sana, nampak awak buka fog lamp dengan lampu besar yang mau buka dulu. Kita buka baru orang kata puas hati lah terang. Sebab kalau macam kereta Fortuner ni, kalau jujur dengan korang, dia memang asal dia lampu untuk Fortuner model kereta parents awak ni, dia adalah halogen. Halogen ni bermakna warna kuning oren macam tu lah. Dia bukan lampu LED. Sedangkan masa zaman dia ni, yang model yang sekarang tengah drive ni, model yang parents awak punya kereta ni, merupakan yang model paling high spec lah. Tapi yelah, mungkin zaman 2009 tu kereta yang pakai lampu LED tu mungkin agak special lah kan. Kalau kereta sekarang ni majoriti macam Myvi pun dah LED putih lah. Macam Beza yang baru pun dah pakai LED kan. So memang tidak asing lagi lah. So bagi aku puas hati, bila waktu malam, mungkin kalau kereta korang yang mungkin pakai lampu halogen ataupun LED tak cukup terang, even though ada je lampu LED tapi tak terang, nak tambah boleh pakai LED projector mini ni guys. Boleh dapatkan di fancy audio. Dia ada yang warna putih dan kuning. Ada warna putih, bila high beam warna putih juga. Ada yang putih bila high beam warna kuning. Ada yang buka warna kuning. Macam-macam ni adalah lampu malam. Okay man, high beam man.
Okay, so man, high beam man. Okay. So ni kalau on fault lamp. Okay man, high beam man. And off fault lamp. Okay, ni off fault lamp man. Okay man, high beam. Okay. So itulah dia kejadian dia. Okay, kalau kita on fault lamp man. Okay, so okay man, high beam. So macam itulah kejadian dia. So apa pandangan korang? Okay guys, so konten awak kali ni sampai sini saja. Awak harap you guys enjoy and happy. So macam biasa guys, kalau nak dapat gambaran barang ni boleh pergi terus ke Fancy Audio, saya share insyaAllah. So macam biasa, subscribe tu gratis. Mantap. Ciao.